Kalau korang ingat World Skate Tour ni cuma pasal trik, salah besar. Kadang-kadang perut kenyang lagi penting daripada kickflip. Ini kisah makan, naik train, survive dan dua atlet muda Malaysia, Momo Khan dan Mahathir Noor Daniel dalam misi mereka ke World Skate Tour World Cup Kitakyushu, Jepun. Ini behind the scene kehidupan atlet muda skateboarding Malaysia bersama Coach Faris Khan dan aku, Ian Johan Arif. Kami naik penerbangan yang tak payah kita mention lah sebab tak sponsor. Transit Shanghai, lepas tu ke Fukuoka. Tidur satu malam di Fukuoka, esok pagi baru bergerak ke Kitakyushu. Sampai dah malam. Makanan dalam flight kita simpan je lah cerita dia. Jadi destinasi wajib Sukiya. Makan ikan mackerel, salmon, fresh gila dekat Jepun ni. Telur ayam mentah dengan nasi. Rindu weh, kali terakhir makan macam ni masa World Championship Tokyo 2023. Lepas Sukiya, wajiblah singgah Lawson 24 jam. Beli pisang, beli nasi ya. Makan nasi lagi. Ini bukan nafsu. Ini strategi survival athlete. Nak cari tenaga lah katakan. Pagi sebelum ke Kitakyushu, kita kena breakfast Jepun. Tempura, sushi dan tengok ni nasi keluar dari mesin. Dahsyat. Nasi Jepun ni dia lain sikit. Lembik macam pulut. Bolehlah kita terima. Boleh. Beza. Adalah. Ni. Sama. Dia kering, dia basah. Oh, power sama. Sikit. Dari Fukuoka ke Kitakyushu ada banyak pilihan train. Ada yang 40 minit, ada sejam lebih. Tapi sebagai first timer, kita naik Sanyo Shinkansen 70 km. 15 minit dah sampai Kokura Station di Kitakyushu. Tapi harga dia 3,210 yen sehala. Time currency jatuh pun dekat RM84. Kalau ulang alik hari-hari, memang masak. Sebab tu kami stay hotel dekat Kokura. 10 minit jalan kaki ataupun skate terus sampai venue World Skate Tour. Okay, hari ni kita dekat Kitakyushu depan. So, kita nak masuk atlet lounge dulu. Banyak skater sini. Tadi kena tunjuk kad. Kalau tak tunjuk kad, memang tak boleh masuk lah. So, kena ada kad wajib. So, ada playground untuk skateboarder untuk warm up. So, inilah tempat dia, atlet lounge kan. So, nak warm up, training boleh kat sini. So, panas-panaskan badan. Okay, sini ada air. Ada air, mineral. Ni ada air tea Red Bull. Banyak lah boleh minum. So, ni tu. Sini ada game. Sekejap lagi nak main lah. Sini tempat lepak. Ni main lah, jagi-jagi lah main. Nak sikit ni. So, ni tu. Tak siapa-siapa lah nak goyang-goyang sini, mama-mama boleh buat sini kan. So, paling best sekali satu benda je. Okay, that's it one. Thank you. Sang. Okay, itu saja yang ada kat dalam ni. Tak payah apa pun. So, mau nak sambung sikit tu. Bye. Cari makanan halal dekat Kokura ni jujur memang susah. Ada satu restoran India lebih kurang 1 km dari hotel kami. Owner siap tunjuk sumber daging halal Jepun. Makan 4 orang dalam 150 hingga 200 ringgit lah. Mahal sikit tapi sedap dan selamat. Setiap hari kami kena fikir nak makan apa. Kadang-kadang sampai boring mencari makan, kita pun try lah claw machine ni. Boleh ke dapat hadiah first try? Selalunya gagal.
Dapat nanti, dapat. Tengok dapat apa? Tapi satu hari kami jumpa Hidden Gem, restoran Turki, Ertuğrul. Dapatlah kena Turkish tea panas, kebab daging memang power. Tapi kena ingat, satu mil boleh jadi 30 hingga 40 ringgit. Tak termasuk air. Nasib baik venue kejohanan ada air, kita simpan kos dekat situ. Itulah nasib kalau duduk hotel, tak boleh masak sendiri berbanding duduk apartmen. Malangnya di Kokura ni tak banyak apartmen untuk sewa. Kalau ada pun mahal gila. Duduk hotel pula, bising train lalu setiap hari. Pagi-pagi dah memekak. Lepas qualifier kami check out hotel. Kali ni naik train paling murah 1,510 yen sahaja, lebih kurang RM39 lah. Masa perjalanan sejam lebih tapi jimat. Kami kembali ke Fukuoka, dapatlah duduk apartmen. Nasi kurang. Nasi. Satu hari tu kami tumpanglah masak dekat apartmen tim Nasional Indonesia. Ya, Masak tu. pedas tak? Gas. Tak. Gas. Memang kamu beli cabai sini, emang ada cabai? Aku masak dari rumah. You masak di rumah, you kena masak tu. Tak ada, tak ada sini. Pedas. Tapi tak pedas sangat. Pedas. Rasa-rasa kita. Coach Tafan masak steak dan salmon goreng. Coach Maris pula masak pak choy dan terung sambal. Kita makanlah ramai-ramai dengan nasi Jepun beli dari 7-Eleven. Nasi kandak. Nasi kandak tak ada. Tak boleh. Kau besok sini aja lah makan lah. Dia masak. Sama-sama aja kita lah. Representing Malaysia. If you look around the starting off, our next skier is in, Mahathir Norazan of Malaysia. Gapping out to the left side to start it off. Yeah, big flip on the straight back. Jadi inilah sedikit sebanyak cerita sebenar di sebalik kejohanan dunia yang disertai atlet-atlet skateboarding ni. Bukan semua tentang podium. Ada tentang disiplin, adaptasi dan belajar hidup berdikari selain development skateboarding. Inilah rutin Momo dan Mahathir setiap kali turun kejohanan dunia. Kita jumpa lagi di cerita yang seterusnya.